Jom kita unboxing lampu dengan 7 LED ni pula. Lampu ni ada pelbagai design dengan pelbagai kombinasi LED. Jom kita buka kotak. Dalam kotak ni ada satu headlamp dan juga satu kabel charger. Headlamp ni menggunakan charger jenis micro USB. Untuk versi ni dia menggunakan 3 LED jenis T6, 2 Q5 dan 2 jenis Scope. Kalau korang nak tengok test kecerahan, tengok video seterusnya. Headlamp ni ada 8 mode dengan 2 butang untuk on. Butang ni dibahagi untuk lampu utama dan juga lampu jenis Scope. Untuk lampu utama ada 4 mode, 3 T6 menyala, 2 Q5, ke-55 menyala dan lampu berkelip-kelip. Butang yang satu lagi pula untuk mengaktifkan LED jenis Scope. Juga ada 4 mode, yang paling cerah, malap, lampu merah dan lampu merah berkelip-kelip. Lampu kop dan lampu utama boleh dibuka serentak. Desain dia memang kemas dan part bateri boleh dibuka. Bahagian kompartmen bateri ada switch untuk mengaktifkan lampu di bahagian belakang kepala. Ada 2 mode iaitu merah menyala terus dan juga merah berkelip-kelip. Sebelah butang switch tadi ada port untuk kabel charge. Dari segi kecerahan cukup cerah untuk korang bawa masuk hutan, bawa pergi memancing ataupun nak masuk gua. Untuk test ketahanan bateri, tengok video di bahagian komen. Berminat, klik link TikTok Shop di bawah.